macam mana cara korang nak blend dua gambar menjadi satu. Daripada dua gambar ni, dia jadi macam ni. Kita pergi dulu dekat kita punya Canva account, klik create a design, upload dulu dua file yang kita nak gabung tadi tu. Kita klik gambar orang ni and then grab. Okay, now kita dah boleh alih orang ni daripada background. Seterusnya saya akan letak elemen. Okay, elemen type gradient. Okay, pergi dekat bahagian grafik, saya pilih yang warna ungu ni, saya letak dekat hujung sekali. Okay, so saya tukar warna ungu ni jadi warna putih. Brightness kita kurangkan, kontras kita tinggikan, and then saturation pun kita tinggikan.